Pernahkah anda memandu di jalan sunyi dan tiba-tiba terasa seperti sedang diperhatikan? Seorang pemandu lori di Johor mengalami detik yang paling menakutkan dalam hidupnya apabila dia menumpangkan seorang wanita misteri. Tetapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan menunggunya di belakang lori sejak dari R&R Macap lagi. Di Melaka pula, seorang lelaki yang baru pulang kerja terhidu bau kapur barus yang semakin kuat sebelum mendapati dirinya dalam situasi yang sukar dijelaskan. Apa yang sebenarnya berlaku di jalan-jalan ini? Di sini admin ingin menceritakan 5 jalan kampung paling berhantu di Malaysia. Nombor 5. Jalan Bukit Raya, Kedah. Menurut video TikTok Adam AG7, Jalan Bukit Raya Pendang Kedah jalan yang lurus dan kiri kanan sawah padi dan sering dikaitkan dengan kejadian aneh. Suasana berkabus pada waktu malam menambahkan lagi misterinya. Malam itu, dua beradik baru pulang dari Aman Central Mall untuk membeli tea life dan dalam perjalanan pulang mereka melalui Jalan Bukit Raya lebih kurang jam 8 malam. Sedang memandu, mereka berbual sambil mendengar lagu. Tiba-tiba di hadapan mereka kelihatan sebuah motor bergerak perlahan dan ketika itu jalan sempit sukar untuk memotong. Cepatlah, cari rumah sewa ke? Kenapa bawa slow sangat? Katanya dalam hati. Tiba-tiba motor itu memecut laju tanpa sebab. Mereka menghembuskan nafas lega tetapi tidak sampai 500 meter di hadapan. Motor itu tadi telah terbabas ke dalam sawah. Mereka segera memperlahankan kereta. Nak tolong ke tak? Katanya dengan nada takut. 500 meter kat depan, dia orang nampak motor tu terbabas masuk dalam sawah tau. Kereta dia orang slow down dan dia tengok. Mula dia macam hesitated tak. Tolong ke tak? Nak tolong ke tak? Dia orang takut. Namun apa yang menyeramkan ialah penunggang motor itu hanya berdiri tegak menghadap jalan. Mukanya tidak kelihatan. Disebabkan terlalu takut, mereka terus memandu dan belum sempat reda, bunyi enjin motor kembali memecut dari arah belakang. Mereka terkedu motor itu kini di hadapan mereka dan motor itu bergerak perlahan sebelum memecut dan terbabas lagi. Sekali lagi penunggangnya berdiri tegak di dalam sawah dan hati mereka mula berdebar. Secara tiba-tiba, "Kak, berhenti, berhenti!" jerit si adik. Di tengah jalan, seekor ular sawu raksasa melintang. Kepalanya di sawah, ekornya di tepi semak. Mereka tidak sempat mengelak dan terlanggar sesuatu. Kemudian mereka menjerit dan sebaik mereka menoleh ke belakang, ular itu hilang. Seram sejuk menjala, mereka segera memecut pulang dan sejak itu mereka tidak berani lagi melalui Jalan Bukit Raya bersendirian. Tengah-tengah jalan kat Bukit Raya tu ada ular sawu yang sangat besar melintang. Kepala dia dekat dalam sawah, ekor dia dekat bahagian tepi-tepi semak macam masuk kawasan rumah macam tu. Persoalannya, mengapakah motor itu terbabas di tempat yang sama 2 kali akan tetapi penunggangnya tidak cedera? Nombor 4. Jalan Port Dickson, Negeri Sembilan. Menerusi YouTube Ashraf Channel, Nurul, seorang pelajar UIAM, sedang memandu pulang selepas menghantar teman lelakinya di Sungai Udang, Port Dickson. Jam tepat menunjukkan 11.12 malam dan jalan yang dilaluinya gelap, sunyi dan menyeramkan. Tiba-tiba perasaan tidak sedap menyelubunginya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Dia cuba mengabaikan rasa itu sambil memasang lagu di radio. Namun ketika melintasi satu kawasan, dia ternampak sekumpulan orang di tepi jalan. Mereka berdiri tegak memperhatikannya. Apa ni? Bisikan dalam hati meremang seluruh tubuh dan kali kedua dia memandu dan memandang tepi jalan. Kumpulan sama masih ada berdiri tegak. Kali ketiga dia memberanikan diri menurunkan sedikit tingkap dan menjerit. "Tengok apa? Usyak apa?" Kemudian menaikkan tingkap semula dan memecut. Bila saya sampai dekat kawasan tu Abang Cap, saya ada perasan dekat bahagian tepi jalan tu Abang Cap, dia seperti ada sekumpulan orang yang tengah memerhatikan saya. Okey, dia macam ni. Namun beberapa meter di simpang 3 hadapan, dia terlihat sekumpulan budak kecil berlari-lari. Dia hairan. Dalam keasyikan memerhati, keretanya tiba-tiba terlanggar sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan-lahan dia keluar dan melihat ke hadapan. Di bawah keretanya ada sehelai baju budak perempuan. Ketika dia tunduk ingin melihat lebih jelas, banyak kaki kecil mengelilingi keretanya. Dia sempat mengucap sebelum bangun dengan panik. Sekelilingnya kosong, dia berlari
berlari ke kereta dan cuba menghidupkan enjin. Dan tiba-tiba ketukan kuat bergema dari luar. Dia ketakutan dan segera memecut dan berhenti di sebuah kedai makan. Badannya menggigil dan dia menceritakan kejadian itu kepada seorang pakcik. Pakcik itu menghela nafas dan berkata, pagi tadi ada budak kecil mati dilanggar lori di situ. Menurut pakcik tu, dia kata pagi tadi ada kejadian seorang budak kecil dilanggar sebuah lori di kawasan yang dicerita tu tadi. Jadi adakah budak yang Nurul nampak adalah roh budak kecil itu? Nombor 3. Jalan Batu Gajah, Perak. Sebelum admin sambung, sekiranya korang ada kisah seram tersendiri yang ingin admin ceritakan pada video-video Top 5 Malaysia, boleh email pada top5malaysia1@gmail.com. Menerusi video TikTok Aqua Jaiman, Reza telah berkongsi kisah seram yang dialami oleh ayahnya sendiri, iaitu seorang pegawai muda TLDM yang bertugas di Pangkalan Lumut, Perak pada tahun 1987. Suatu malam, sebaik sahaja selesai urusan di Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur, ayahnya bersama seorang rakan memandu pulang melalui jalan dalam kerana ketika itu masih tiada lebuh raya. Mereka berdua menaiki sebuah kereta, manakala rakan-rakan lain dalam kereta berasingan sudah jauh meninggalkan mereka. Ketika menghampiri Batu Gajah, ayahnya perasan lampu keretanya semakin malam. Di bahu jalan, dia melihat seorang pakcik berbaju lusuh dan berkain pelikat sedang menolak basikal, dan perlahan-lahan pakcik itu seakan ingin melintas jalan dan ayahnya pun menekan brek. Lampu kereta ayah tersuluh seorang pakcik berpakaian kain pelikat tengah tolak basikal dekat bahu jalan belah kiri. Kenapa berhenti? Tegur rakan di sebelah yang ketika itu sedang nyenyak tidur. Dengan tangan yang menggeletar, ayahnya menuding jari ke arah pakcik itu, dan apa yang lebih mengejutkan ialah tubuhnya tanpa kepala. Susuk itu melintas perlahan, kemudian tiba-tiba terbang ke atas. Ayahnya terus menekan minyak dan rakannya terkumat kamit membaca ayat suci sambil terketar-ketar. Setiba di Seri Manjung, mereka ternampak rakan-rakan lain sudah menunggu di tepi jalan. Wajah mereka juga pucat lesi. Korang ada nampak apa-apa ke? Tanya ayahnya. Ya, salah seorang rakannya menjawab perlahan. Kami nampak pakcik itu juga, tapi atas basikal dia ada langsui tengah pegang kepala. Sejak malam itu, dia tidak lagi berani memandu pulang sendirian. Driver kereta satu lagi kata ya, memang nampak benda sama. Cuma bezanya masa itu, mereka semua nampak pakcik tak berkepala tengah sorong basikal, dan atas basikal pula ada langsui tengah pegang kepala. Jadi siapa sangka di sebalik kesunyian jalan yang terpencil di Batu Gajah, Perak, tersembunyi sebuah kisah yang penuh misteri. Nombor 2. Jalan Kerubong, Melaka. Menerusi YouTube Ashraf Channel, malam itu Azmi baru saja pulang kerja shift malam. Dari Dataran Pahlawan Melaka, dia perlu melalui Kerubong untuk pulang. Jalan itu dikenali ramai dan dulu ia adalah tanah perkuburan sebelum bertukar menjadi kawasan perumahan. Letihnya, cepatlah sampai rumah, katanya. Tepat jam 11.15 malam, ketika memandu, dia terhidu bau kapur barus dan rasa tidak sedap hati. Terbau something yang dia bukan wangi tau cap, tapi ada satu aroma yang menusuk hidung. Dia memberhentikan kereta dan melihat sekeliling. Sunyi, tiada apa-apa dan hati mula berdebar. Dia hidupkan enjin dan meneruskan perjalanan, tetapi bau itu semakin kuat sampai rasa sesak nafas. Dia berhenti sekali lagi, kali ini di tepi jalan yang gelap. Perlahan-lahan dia menuju ke bonet belakang, mengangkat papan tempat letak spare tayar. Air apa ni? Dia terhidu bau menyengat serta merta rasa mual hingga ke tekak dan akhirnya dia muntah. Namun saat dia cuba menghidupkan enjin, keretanya langsung tidak bergerak. Barulah dia sedar, dia kini berada di tengah ladang yang gelap dan sunyi. Segera dia menelefon kawannya untuk meminta bantuan. Dia bersandar dan tertidur. Azmi tersedar apabila ketukan kuat di tingkap kiri mengejutkannya. Dalam mamai, dia menyangka kawannya tiba, namun terkejut melihat sosok tua berwajah bengis di luar cermin. Tiba-tiba, bunyi motor diikuti sekumpulan orang menghampiri. Seorang pakcik cuba menariknya keluar tetapi tubuhnya kaku. Siren ambulans pun bergema dan dunia makin kabur. Saat sedar, dia di hospital dengan kakinya yang patah, tangan retak. Namun, bagaimana perkara ini berlaku? Sampailah satu ketika cap, ada something ketuk cermin tingkap aku. Tang tang. Tang tang. Rupa-rupanya malam itu keretanya telah terbalik dalam satu kemalangan dan dia langsung tidak sedar. Nombor 1. Jalan Bukit Batu, Johor.
Menurut petikan sumber DriveMark, Aldrin nak berkongsi kisah seram rakan sekerjanya iaitu Bob, seorang pemandu lori yang biasa hantar barang ke seluruh Malaysia. Suatu malam, dia perlu menghantar kayu ke Pontian, Johor. Dan dalam perjalanan dari KL, Bob singgah di R&R Macap, Melaka sekitar pukul 1 hingga 2 pagi. Tiba-tiba, seorang wanita Jawa menegurnya. "Wak, balik mana, Wak?" Bob jawab dia nak ke Pontian ikut exit sedenak. Akak itu pandang dia pelik sambil berkata, "Tak takut ke lalu Bukit Batu sorang-sorang?" Bob ketawa dan sempat bergurau. "Alah, kalau ada nak tumpang, saya ajak je. Boleh bayar tambang sekali." Lepas rehat, dia teruskan perjalanan. Masuk Bukit Batu, perasaan tak sedap hati mula terasa. Hujan renyai-renyai. Tiba-tiba dia ternampak seorang perempuan berbaju putih dan berpayung sedang cuba untuk menahan lori. Bob terhenti. "Nak ke mana malam-malam hujan ni?" katanya. Perempuan itu menjawab perlahan. "Rumah kakak depan sikit." Mukanya separuh tertutup rambut. Bob memandu di jalan sunyi. Tiba-tiba suara halus berbisik, "Abang, saya cantik tak?" Dia menoleh wajah kosong tanpa mata, hidung atau mulut. Dalam keadaan panik, Bob memecut azan sambil cuba menolak perempuan itu keluar dan akhirnya lori terbabas ke ladang nenas. Bob cedera parah dan terbaring kaku. Bob pengsan dan sebaik sedar dia dah ada di hospital Pontian, Johor, dan yang telah menyelamatkannya ialah akak Jawa tadi. Dari Macap, dia sudah nampak seorang perempuan di belakang lori Bob. Walau dalam keadaan rasa yang seram, dia suruh suami dan adiknya ikut dan mereka lihat Bob ambil seorang perempuan di Bukit Batu sebelum lori hilang dan perempuan di belakang lori tadi keluar. Persoalannya, siapakah perempuan yang duduk di belakang lori Bob dari Macap tadi? Jalan-jalan sunyi di Malaysia menyimpan pelbagai kisah seram yang sukar dijelaskan, dari kelibat misteri yang muncul tanpa logik, suara-suara gaib, hingga peristiwa aneh yang berulang kali di lokasi yang sama. Semua ini membuatkan kita tertanya-tanya, adakah ia sekadar ilusi atau sesuatu yang benar-benar wujud? Satu pengajaran yang boleh kita ambil, sentiasa berhati-hati dan hormati tempat yang kita lalui, kerana mungkin ada kisah lama yang masih hidup di situ. Jom komen, adakah anda berani untuk melalui jalan kampung berseorangan pada waktu malam? Komen juga kisah kampung manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.